Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhaikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang ke-15 ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa dan menjalani ibadah di bulan Ramadan yang sangat mulia. Mudah-mudahan sepanjang dan daripada awal kita bersama dengan Ramadan, semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kerana penerimaan amalan adalah sesuatu yang sangat penting. Kerana itu doa yang Nabi bacakan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, yang baik dan amalan yang diterima. Dalam bab puasa, pernah baginda ingatkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahur. Berapa ramai orang yang bangun malam tidak dapat apa-apa daripada bangun malamnya melainkan letih berdiri sahaja berjaga malam. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita daripada dulu sehingga ke hari ini dan seterusnya. Dan kita akan berbahagia dengan penerimaan ini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bicarakan kitab baru ini, 206 permasalahan puasa pada muka surat 82 berkenaan dengan onani. Onani membatalkan puasa. Orang yang melakukan onani ketika berpuasa berdosa, batal puasanya dan wajib diqada tetapi tidak wajib kafarah. Onani dengan tangan. Onani ketika sedang berpuasa membatalkan puasa, sama ada dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain seperti isterinya, sama ada dengan balutan atau tidak. Istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah dipanggil mustahadah. Bagi perempuan yang mengalami istihadah atau dipanggil mustahadah yang berpuasa fardu atau sunat, dia tidak boleh menyumbat di alat sulitnya kerana ia boleh membatalkan puasa. Orang yang istihadah dipanggil mustahadah. Kewajipan kefarduan itu seperti biasa kena padanya, termasuk juga ibadah solat.
Cuma dalam ibadah solat, oleh kerana darahnya masih keluar, tidak terhenti, sebab itu dia panggil istihadah. Maka dia hendaklah menunggu masuk waktu solat dahulu. Barulah sebelum itu, mungkin beberapa minit sebelum waktu solat masuk, dia sudah bersihkan kawasan alat sulitnya itu dengan kapas, dengan kain supaya tidak mengalir darah lagi. Kalau perlu diletakkan kain ataupun kapas di situ. Kemudian ketika masuk waktu solat, berwuduk dan terus mendirikan solat. Adapun untuk solat fardu, dia boleh lakukan dengan satu fardu, kemudian kalau lakukan solat fardu yang lain, umpamanya qada, adalah mengambil semula air sembahyang. Untuk solat sunat, dia boleh lakukan beberapa solat sunat dengan wuduk untuk solat fardu tadi. Berbeza dengan puasa. Puasa, dia tidak boleh letakkan kapas ataupun kain itu di dalamnya. Sebab itu, takut nanti termasuk meletakkan sesuatu di rongganya. Maka cukuplah dia letak di atasnya itu, bukan di dalamnya itu. Itu perbezaan untuk orang yang istihadah dalam perkara solat dan dalam perkara puasa. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Haid. Haram berpuasa jika haid dan nifas. Ijma' mengatakan haram berpuasa sama ada puasa wajib atau sunat bagi perempuan yang haid dan nifas. Jika keduanya berpuasa, maka puasa itu tidak sah. Ini dipanggil sebagai al-mani' syar'i, penghalang yang melibatkan syarak. Walaupun orang yang haid tadi sihat, tidak sakit dan sangat bertenaga, tetapi kerana datang sahaja haid ataupun nifas, maka ini dipanggil al-mani' syar'i, tidak boleh dia berpuasa. Malah kalau dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Haid berhenti pada waktu siang Ramadan. Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, dia hendaklah imsak, iaitu tidak makan dan tidak minum seperti orang yang berpuasa. Ini imsak dipanggil imsak sunat. Imsak sunat. Maka sunat kalau dia tidak makan dan tidak minum. Adapun orang yang ketika dia sudah baligh, yang sebelumnya dia puasa dalam keadaan tidak baligh. Maksud, dia berpuasa, puasa itu tidak wajib baginya, tapi dia nak juga puasa. Kemudian ketika berpuasa, dia jadi baligh, umpama dia mimpi, keluar haid dan sebagainya, maka ketika itu imsak itu menjadi imsak wajib. Kerana dia sudah baligh, contoh dia sudah keluar haid, ketika umur 9 tahun, dia berpuasa. Dalam keadaan dia belum baligh, dia pun berpuasa. Kemudian pada pukul 4 umpamanya keluar haid, ketika itu dia sudah dianggap baligh, maka dia sudah mukallaf, ketika itu imsak juga. Tapi imsak itu wajib, dia tidak makan dan tidak minum, berbeza dengan orang yang haid tadi itu. Orang yang sudah haid itu dia boleh makan, boleh minum. Tapi ketika terhenti haidnya itu pada pukul 4 umpamanya, memang betul bersih, diletak kapas pun dah tak ada dah darahnya. Ketika itu dia imsak. Tapi imsak itu imsak sunat, berbeza dengan yang tadi imsak wajib. Haid berhenti sebelum imsak. Perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas sebelum imsak, sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Supaya dia masuk pada waktu bermula puasa dalam keadaan dia suci daripada hadat besar dan hadat kecil. Terutama hadat besar, hadat kecil tidak diperkatakan sangat. Umpamanya dia junub bersama dengan pasangannya di waktu malam bulan Ramadan, maka hendaklah dia mandi sebelum masuk subuh, supaya dia masuk subuh di awal permulaan puasa, waktunya itu dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas. Berniat selepas haid berhenti. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi kerana penghalang, yakni mani'. Sahnya berpuasa ialah kerana haid, bukan kerana hadas. Ia berbeza dengan solat, kerana penghalang sahnya adalah hadas. Jadi, orang tadi, dia tidak boleh puasa kerana haid. Kalau dia sudah bersih daripada haid, maka sunat dia mandi. Tetapi, kalaulah dia tak mandi lagi, dia haid tadi tu, tapi dia tak mandi lagi sampai masuk waktu subuh,
dia dalam keadaan hadat besar. Hadat besar itu bukan manik, bukan penghalang untuk sahnya puasa. Berbeza dengan solat. Solat tadi dia tak mandi wajib dalam keadaan hadat besar. Dia tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia tak mandi untuk solat, maka batallah solatnya. Itu beza kenapa orang yang dalam keadaan hadat besar boleh dia berniat puasa tapi tidak boleh solat. Belum mandi wajib walaupun sudah masuk subuh. Sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk subuh. Jika dia sengaja melewat-lewatkan mandi wajib, hukumnya makruh. Baik, sekarang kita bicarakan tentang jima'. Jima' membatalkan puasa. Jima' membatalkan puasa menurut ijma'. Keadaan jima'. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja dengan memasukkan seluruh hasyafah atau kadarnya ke dalam kubur atau dubur, sama ada manusia atau binatang, batal puasa orang yang bersetubuh tersebut. Hasyafah di sini maksudnya yang mempunyai lelaki itu. Dia dipanggil kepala, mohon maaf, kepala zakar itu. Kalau ia masuk tenggelam, maka itu dianggap sebagai membatalkan puasa. Jika lelaki tersebut hanya memasukkan sebahagian hasyafahnya, bukan keseluruhannya, tidak batal puasanya, tetapi batal puasa orang yang kena masuk tersebut, kerana ia termasuk dalam sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Maksud kalau suami bersama dengan isterinya, lalu memasukkan alat sulitnya tadi, tetapi dia tidak tenggelam hasyafah, tidak tenggelam kepala zakar tadi, mohon maaf, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi batal puasa isteri, kerana ia dianggap memasukkan sesuatu ke dalam rongganya, iaitu kubulnya itu. Walaupun yang memasukkannya itu adalah suami, itu tidak dikira dia ataupun orang yang memasukkan, tetap membatalkan juga. Umpamanya orang yang memasukkan air ke dalam rongga badan, dia memasukkan air itu sendiri atau dimasukkan, tetap batal puasanya. Kategorinya sama dengan perkara ini tadi. Jima' selepas solat, jima' selepas subuh masuk. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa fajar sadiq, yakni subuh sudah menjelang, puasanya batal tanpa khilaf dalam kalangan ulama'. Jumhur ulama' mengatakan ia dikenakan kafarah. Jumhur kebanyakan ulama' mengatakan ia dikenakan kafarah, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Jika suami dan isteri melakukan jima' dan berhenti jima' beberapa minit sebelum atau bertepatan dengan waktu terbit fajar, maka puasa kedua-duanya sah. Sebab kedua-duanya tak lakukan perkara itu ketika sudah masuk. Ini ketika sebelum dan bertepatan. Bertepatan ni bila masuk dia terus cabut umpamanya, maka itu sah puasanya. Jika sedang berjima' dan sedar fajar baru masuk, lalu suami dengan segera mencabut kemaluannya, maka sah puasanya dan puasa isterinya. Jika dia tidak melakukan perkara tersebut, maka batal puasanya dan puasa isterinya. Jika selepas terbit fajar keluar sperma daripada alat kemaluan suami, maka puasanya tetap sah. Sebab puasanya tetap sah. Sebab air mani itu keluar setelah fajar itu. Maka ia memang disebabkan jima', tapi jima' tadi itu telah terhenti sebelum masuk subuh. Maka keluar air mani tadi itu bukan disebabkan jima'. Ia seperti juga orang yang bermimpi, dia tidak sengaja, dia mimpi dan dia keluar air mani, tak batal puasanya. Sama juga dengan perkara ini tadi, sebab ia keluar sebegitu, bukan dia keluar disebabkan jima'. Memang asalnya jima' tapi tidak ada connection berterusan, sebab jima'nya telah terputus setelah sebelum masuk subuh, dia telah berhenti, tetapi keluarnya tadi itu bukan kerana dalam perlakuan jima'nya itu. Setelah terputus perlakuan jima', terkeluarnya itu terkemudian, maka tidak batal puasanya. Jima' kerana lupa. Orang yang melakukan jima' pada waktu siang Ramadan kerana lupa, sah puasanya dan tidak dikenakan kafarah, kerana hukumnya seperti makan kerana lupa. Jima' selepas niat. Jika selepas tarawih berniat puasa, lalu melakukan jima' pada malam itu juga, maka niat puasa tadi tidak batal. Begitulah juga kalau dia makan minum dan dia
melakukan perkara yang membatalkan puasa pada malam, yang penting malam tu. Dia sudah berniat lepas tarawih tadi, tapi dia lakukan perkara yang membatalkan puasa. Tetap valid dan niat itu sah. Sebab apa? Sebab puasa itu bukan dikira waktu malam. Puasa dikiranya esok hari. Kita bicarakan tentang niat tadi tu. Perkara tadi, makan, minum bersama dengan suami ataupun isteri, pasangan masing-masing, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, apapun yang dilakukan, maka itu tetap sah niatnya itu. Sebab kita bicarakan tentang niat. Kenapa tidak bicarakan tentang puasa? Sebab puasa itu bermula esok, bukan bermula pada waktu malam. Baik, sedikit hadirin, tadi saya pergi ke satu kuliah, kemudian seorang datang selepas kuliah, bertanya dan mengatakan bahawa dia ditanya oleh seorang budak kecil, bagaimana kita berniat, kenapa kita berniat sahaja aku puasa esok hari, sedangkan hari itu dah masuk. Kenapa? Baik, kita hari ini hari Khamis, malam ini malam Jumaat. Malam ini walaupun disebut malam Jumaat, dalam Islam ia disebut sudah masuk hari Jumaat. Bermula daripada maghrib malam ni sampai ke maghrib esok, itu yang disebut sebagai hari Jumaat. Kenapa? Jadi budak itu bertanya, kalaulah sudah masuk umpamanya malam ni malam Jumaat, kenapa kita berniat sahaja aku puasa esok hari, sedangkan hari Jumaat sudah masuk? Di sini satu pertanyaan yang baik, dan kita ingin sebutkan ini sebenarnya nanti insya-Allah pada hari Sabtu biiznillah saya akan tunjukkan pada tuan-tuan kenapa terjemahan Indonesia itu lebih tepat dalam perkara ini. Sebenarnya kita dah cerita dalam pertemuan yang dahulu. Kena sedikit nanti sebelum sampai kepada slide yang saya akan tunjukkan insya-Allah, sedikit kita memahami begini. Malam ini ketika masuk maghrib itu dianggap hari Jumaat. Tetapi harus kita ingat, hari itu berlangsung 24 jam daripada maghrib malam ni sampai maghrib esok hari. Nah, itu dipanggil sebagai hari Jumaat. Untuk jangan kita keliru, hari Jumaat itu ada dua bahagian. Satu bahagian malam, satu lagi bahagian siang. Beginilah, ni maghrib, ni subuh. Baik, daripada maghrib ini sampai ke maghrib esok, itulah yang disebut sebagai hari Jumaat. Tetapi hari Jumaat ada dua bahagian. Apa dua bahagiannya? Daripada maghrib sampai ke subuh untuk hari Jumaat itu dipanggil malam. Malam untuk hari Jumaat. Adapun subuh nanti sampai ke maghrib itu siang. Siang untuk hari Jumaat. Kan hari Jumaat tadi bermula daripada maghrib sampai ke maghrib. Itu difaham dulu. Jadi hari Jumaat itu ada dua bahagian. Satu bahagian malam, satu bahagian siang. 12 jam malam, 12 jam siang. Bila kita sebut malam tu, kita tabyid. Kita berniat pada waktu malam dengan kita sebut sahaja aku puasa esok hari. Yang menjadi kekeliruan budak ni tadi, kenapa dipanggil esok hari? Sedangkan hari itu dah masuk Jumaat ni, maghrib. Sepatutnya kita kata sahaja aku puasa hari ini. Maka dijawab, satu, hari untuk satu hari bermula daripada maghrib sampai ke maghrib satu. Contohnya, malam ni malam Jumaat. Tapi termasuklah hari Jumaat daripada maghrib hari ini sampai ke maghrib esok. Itu namanya hari Jumaat. Untuk satu hari Jumaat, dia ada dua bahagian, malam dan siang. Ketika kita berniat melafazkannya sahaja aku puasa esok hari, kenapa kita berniat malam? Sebab puasa tu niatnya memang malam, tapi puasanya esok. Maka perkataan esok hari itu merujuk kepada siang, bukan merujuk kepada hari. Kalau hari memang Jumaat dah masuk.
Sebab itu kita kata sahaja aku puasa esok hari, maksudnya sahaja aku puasa siang untuk hari Jumaat. Kenapa kita berniat pada waktu malam? Sebab memang niat waktu malam, niat puasa waktu malam, tapi puasanya siang esok harinya. InsyaAllah nanti kita akan tunjuk dengan slide biiznillah pada hari Sabtu insyaAllah. Nah, supaya lebih jelas, kalau Indonesia terjemahannya, contoh kalau berjumpa pada waktu malam, Alhamdulillah kita berjumpa pada malam hari. Malam hari ini. Mereka guna perkataan malam hari ini. Kalau kita bahasa Melayu, kita guna waktu malam ni. Gitu. Esok, kalau Indonesia, kalau berjumpa pada waktu siang, Alhamdulillah kita berjumpa pada siang hari ini. Siang hari Jumaat memang tepat tu. Kalau kita, Alhamdulillah kita dapat jumpa pada waktu siang ni, begitu. Jadi dari segi terjemahan dan kaitannya dengan niat, lebih tepat penggunaan bahasa Indonesia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Membatalkan puasa kerana hendak jima'. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima', dia tidak dikenakan kafarah, tetapi dia wajib menahan diri daripada makan dan minum selepas jima', iaitu imsak, mengqadakkan puasa dan bertaubat. Dan dia dikira berdosa sebab walaupun tidak kena kafarah, sebab dia buka puasa tadi bukan kerana jima'. Yang dikenakan jima' tu, dia dengan pasangannya terus lakukan perkara itu di waktu siang. Itu yang kena kafarah. Tapi kalau sebelum melakukan perkara itu, mereka makan dulu, minum dahulu umpamanya, maka mereka membatalkan puasa kerana makan dan juga kerana minum. Maka kafarah tidak kena. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jima' kerana menganggap sudah batal puasa. Seseorang yang terminum air lalu menganggap puasanya sudah batal. Dia lalu melakukan jima' dengan isterinya. Dalam keadaan ini, puasanya tidak batal kerana dia meyakini ketika itu dia sudah tidak berpuasa lagi. Nah, ini sudah kita bicarakan dalam pertemuan yang lepas. Jima' ketika berpuasa qada. Melakukan jima' ketika berpuasa qada membatalkan puasa, tetapi tidak dikenakan kafarah kerana kafarah hanya dikenakan ketika berpuasa Ramadan. Ini jelas. Nah, terus muqaddimah jima'. Suami isteri yang suka antara satu sama lain pada waktu siang Ramadan yang boleh menimbulkan gelora syahwat tetapi tidak sampai jima', hukumnya haram dan wajib ditinggalkan walaupun tidak keluar air mani. Jika keluar air mani, maka batal puasanya. Jika tidak menimbulkan gelora syahwat, hukumnya makruh. Jika keluar air mani, maka batal puasanya sebab dia tahu kalau dia bersuka-suka dengan isteri ataupun pasangannya, itu boleh menimbulkan syahwat. Itu memang biasa begitu. Maka dia membatalkan puasanya kalau terkeluar air mani. 6. Menyegerakan berbuka puasa iaitu ta'jilul iftar dengan jima'. Tidak mendapat pahala sunat jika ta'jilul iftar, yakni menyegerakan berbuka puasa dengan jima'. Walau bagaimanapun, jika memang tidak ada makanan atau minuman lain selain jima', maka mendapat pahala sunat. 6. Perempuan mengandung dan menyusukan anak, hamil tetapi berpuasa sebulan Ramadan penuh. Boleh dan sah puasanya. Walau bagaimanapun, jika dikhawatirkan akan menyebabkan kesan yang tidak baik kepada dirinya dan janin dalam perutnya, maka makruh dia berpuasa. Apabila dengan yakin akan berlaku mudarat kepada dirinya dan janinnya, haram dia berpuasa ketika itu. Sudah juga kita bicarakan dalam kitab yang dahulu. Keadaan perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Dia ada dua. Satu perempuan yang mengandung, satu lagi perempuan yang menyusukan anak. Ini bukan perempuan yang sama, tidak. Kena? Baik. Kedua-dua perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak boleh untuk tidak berpuasa. Tentang fidyah ada perbezaan pendapat. Pertama, menurut jumhur ulama, jika dia bimbang terhadap dirinya sahaja, dia wajib qada sahaja. Tetapi jika dia bimbang terhadap dirinya dan anak yang dikandung atau disusunya, dia wajib qada dan membayar fidyah. Yang kedua, menurut Imam Muzani, keduanya tidak wajib membayar fidyah, cuma sunat sahaja. Lebih elok kita gunakan pendapat jumhur sebab jumhur itu lebih ramai. Walaupun Al-Imam Al-Muzani seorang yang sangat alim, anak murid kepada Al-Imam Al-Syafi'i. Maka pendapat jumhur itu lebih selamat untuk kita pegang. Baik, keterangan. Maksud takut terhadap anak yang dikandung atau yang disusukan ialah takut terjadi sesuatu terhadap anaknya.
atau anak orang lain, seperti gugur kandungannya bagi yang hamil dan takut air susu menjadi sedikit bagi yang menyusukan. Kita ulang kembali dalam bab dua tadi tu. Satu, perempuan yang mengandung. Satu lagi, perempuan yang menyusukan anak dia ataupun anak orang lain. Apabila dia tidak berpuasa, perempuan A dengan perempuan B tak berpuasa dan melibatkan dirinya, melibatkan diri sahaja, maka itu tidak melibatkan fidyah. Itu je kaedah dia. Contoh ya, orang yang menyusukan, orang yang mengandung anak dia, lalu dia tak puasa, ditanya kenapa tak puasa? Saya bimbang keselamatan diri saya. Itu keadaan yang lain. Saya bimbang keadaan diri saya dan juga anak. Ketika melibatkan sahaja diri, maka dia tidak perlu fidyah, dia perlu qada sahaja. Berbeza kalau perempuan yang mengandung tadi itu tak berpuasa. Kenapa? Saya tak risau pun diri saya, tapi saya hanya risau anak. Kerana hanya risau anak, maka dia melibatkan fidyah. Begitu juga perempuan yang menyusukan anak sendiri atau anak orang lain. Dua keadaan. Satu, ditanya tak puasa, tak puasa. Kenapa tak puasa? Saya bimbang diri saya. Keadaan yang lain, saya bimbang diri saya juga anak yang disusukan ini, saya bimbang. Maka dia wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Tetapi kalau dia bimbang hanya melibatkan orang lain bukan dirinya, saya bimbanglah kepada baby yang nak disusukan ini, saya bimbang itu sahaja. Kalau melibatkan itu, maka dia wajib dua. Satu, wajib qada dan wajib fidyah. Kaedahnya adalah mana-mana perempuan tadi itu, kalau bimbang melibatkan diri ataupun dirinya dan anak, sama ada anak yang dikandung, atau perempuan A, perempuan B, anak yang disusukan, maka itu seperti kelonggaran daripada syarak untuknya hanya qada, tidak bayar fidyah. Naam. Mengandung dan menyusukan anak setelah berzina. Perempuan yang mengandung atau menyusukan anaknya hasil daripada perbuatan zina yang dia lakukan tetap mendapat keringanan yakni rukhsah seperti perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak yang lain juga. Hukumnya sama dalam mengqadakkan puasa dan membayar fidyah. Baik, kita sudah sebutkan kenapa dalam permasalahan fiqh puasa orang yang berzina itu tidak di-highlightkan, tidak disebut. Walau hukumnya sama dengan jima'. Kerana di sini satu sudut nak tunjukkan bahawa perbuatan zina itu sangat keji, fahsyak dan mungkar yang sangat keji sebab melibatkan dosa besar. Satu, melibatkan keturunan. Dua, melibatkan keadaan nanti yang melibatkan anak itu nanti barangkali dipandang tidak elok dalam masyarakat dan sebagainya. Kerana itu dalam bab zina Allah melarang jangan dekati zina. Mendekati sahaja itu tidak boleh. Ini kan pula kalau melakukan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Karena itu para ulama usul mengatakan apa-apa yang boleh membawa kepada zina dengan niat untuk lakukan zina itu haram. Ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Apa-apa yang membawa kepada benda yang haram, contohnya niat nak berzina tadi, maka perkara yang membawa ke situ juga menjadi haram. Karena itu di dalam syair disebutkan fanadratun fabtisamun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqa. Perkara ini untuk mendekati perempuan yang dengan niat untuk berzina dengan jalan fanadratun, lihat dahulu, fabtisamun, senyum, fakalamun, bercakap, fasalamun, bagi salam, famaw'idun, buat temu janji, faliqa, maka bertemu. Kalau niat itu semua untuk berzina, maka hukumnya daripada mula tadi, hukumnya adalah haram. InsyaAllah esok kita akan sambung tentang ubat dan rawatan biiznillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.